Jojo tak nak cakap besar lah. Jojo dah kena chop sombong lah apalah kan. Korang boleh nampak lah. Jojo memang pioneer Muay Thai Malaysia dekat sini. Okay, Jo, mungkin boleh share sikit apa yang Jo buat hari ni di Kuantan, Pahang? Hari ni Jojo menghadiri press conference UXR. Lepas tu sekarang ada welcoming dinner. And yeah, you know, hari ni dah lama Jojo tak datang Kuantan. So Jojo happy datang Kuantan disebabkan Muay Thai, disebabkan UXR. So Jojo excited lah. Excited untuk esok sebab Jojo nampak fighter-fighter semua kira top Malaysia lah. You know, banyak pernah training dengan Jojo, Boy Prata, Jom Yudong, Ilyas, abang Jojo sendiri, Izzat. Banyak-banyak sebenarnya semua fighter yang top sekarang semua dah kenal Jojo daripada kecil lagi. So, you know, diorang kira kawan lama lah. And Jojo excited untuk esok. Memandangkan ini merupakan chapter 1 untuk UXR Showdown. Kita tengok fighter-fighter yang menarik juga macam Jojo cakap tadi. Jojo lihat macam mana perkembangan event Sukan Combat dekat Malaysia sekarang ni? Besar, banyak, you know. Macam korang boleh nampak, even sekarang Harimau Melaya pun ikut Muay Thai, dulu ikut bola je, you know, sekarang. So, banyak improvement lah dalam Muay Thai. And Jojo happy lah. Jojo happy tengok UXR. Daripada sekarang Jojo boleh nampak yang UXR betul-betul nak tengok Muay Thai berkembang. And Jojo happy. Bukan macam event-event yang lain yang suka buat event-event bodoh-bodoh lah. Yang semua orang tahulah. So, Jojo rasa UXR is the real deal. And insyaAllah esok kita akan tengok real fighter. Dari Jojo sendiri, jangkaan Jojo macam mana untuk UXR besok? Jojo rasa best sebab you know, macam mana pun fighter top Malaysia akan datang esok, akan fight esok. Rifdin, Kabilan, Izzat, semualah. Semua. So, Jojo rasa memang daripada awal sampai habis event memang akan best lah. Jojo merupakan antara highlight juga untuk event ni. Jojo lihat macam mana implikasi Jojo terhadap Sukan Combat dekat Malaysia sendiri? Kemenangan baru-baru ni di One Championship. Jojo tak nak cakap besar lah. Jojo dah kena chop sombong lah apalah kan. Tapi korang boleh nampak lah. Jojo memang pioneer Muay Thai Malaysia dekat sini. Jojo yang bawa Malaysia. And kepada yang tak mengaku tu, korang boleh check balik sendirilah. So Alhamdulillah, you know, Jojo happy tengok banyak fighter Muay Thai yang diinspirasikan oleh Jojo. And Jojo just hope for the best, you know. Tak kisahlah kalau Jojo jatuh orang lain naik ke, Jojo naik orang lain jatuh, you know. Jojo just harap suka Muay Thai naik. And sama-sama kita kaya raya. Okay, last mungkin ajak orang ramai datang ke Kuantan, Pahang besok. Yes, you know, macam biasa Jojo harap peminat-peminat Muay Thai di Malaysia, terutamanya di Kuantan, semua datang esok kepada event UXR. Fight best 100%. Jojo ada. Semua ada lah. Mickey pun ada esok. Jojo tahu Mickey pun ramai peminat sekarang. And yeah, jumpa kita orang dekat UXR esok, Stadium Sukpa. And let's go, let's have fun.